Okay guys, dalam video kali ni saya nak kongsi dekat korang aplikasi buat duit yang terbaru. So aplikasi ni cara nak bermain dia lebih kurang sama macam aplikasi Puzzle Farm. Dan yang bestnya pasal aplikasi ni, bila korang register nanti guys, korang boleh terus claim duit korang. Dia ada bagi nanti tak silap saya 20 sen. So korang boleh withdraw terus korang punya duit. Tak perlu main game lagi, tak perlu buat task lagi. Cuma dia ada bagi dua pilihan untuk korang claim. Sama ada korang nak tonton iklan ataupun korang invite orang. Kalau macam saya lebih kepada invite orang lah. Tapi kalau korang tak nak invite, korang boleh tonton iklan untuk claim korang punya duit. Saya rasa macam tu lah kot. Korang boleh cuba dulu guys. Kalau dapat nanti korang komen dekat bawah video ni. So cara nak claim dia macam biasa, korang kena add korang punya nombor telefon TNG dekat bawah ni. Cara nak isi nombor telefon tak perlu letak 6 dekat depan. Contoh dia macam ni, 0175810918. Nombor telefon yang berdaftar dengan TNG korang. Lepas tu korang masukkan nama penuh dekat dalam TNG korang. So kalau korang punya proses withdraw ni dah cukup 100%, baru korang boleh claim. Yang ini tak silap saya semua orang akan dapat. Waktu korang dah daftar nanti, korang kena buat task untuk claim korang punya 20 sen. Dia punya task tu dia ada bagi dua pilihan lah, sama ada korang nak tonton video ataupun invite orang. So lepas korang dah settlekan semua task ni, klik button withdraw. Okay, saya dah berjaya withdraw. Nanti kalau duit ni dah berjaya masuk dekat dalam TNG, kita akan tunjuk dekat dalam group WhatsApp korang guys. So kalau korang tengok dekat dia punya tempat penembusan ni, cara withdraw dia sama je macam aplikasi Puzzle Farm. Korang boleh claim minimum RM2, RM4, RM20, RM40, RM80 dengan RM120. Okay, untuk perbezaan antara aplikasi ni dengan aplikasi Puzzle Farm, dia punya daily limit guys. Tak silap saya, kalau aplikasi Puzzle Farm cuma sekali je kita boleh claim dalam masa satu hari. Aplikasi ni saya tak pasti sama ada dia boleh claim 3 kali dalam masa satu hari ataupun tak. Dekat sini dia kata daily limit 3 kali. Mungkin setiap hari korang boleh claim 3 kali kot. Mungkin lah. Sebab selalunya aplikasi kita main ni dia punya claim sehari sekali je. Tapi kalau boleh claim sehari 3 kali RM2 ataupun RM4 pun berbala juga kan. So kita try dululah tengok macam mana. So game yang korang kena main dekat dalam aplikasi ni, untuk dapatkan dia punya coin, korang kena lompatkan chest ni pergi ke kotak. Macam ni guys, contoh. Korang lompatkan je korang punya chest tu. Lepas tu kalau korang tengok dekat sebelah kanan atas ni, dia ada kotak hadiah. Okay, dia punya game dekat dalam aplikasi ni, untuk kita dapatkan coin dengan duit hijau, kita kena main game lompatkan chest ni pergi ke kotak yang lain. Contoh dia macam ni geng. Okay, setiap kali korang lompat, korang akan dapat kotak hadiah. Bukan lompat dapat kotak hadiah, korang lompat korang akan dapat coin. Lepas tu sampai satu masa korang akan dapat kotak hadiah. Kalau korang tengok nanti dekat sebelah kanan tepi ni geng, dia ada kotak hadiah. So bila dekat kotak tu dah penuh dia punya putaran, korang boleh dapatkan coin dengan duit hijau. Tapi dia akan bagi random tau. Contoh kalau dekat sini dia kata dapat 34 sen dengan RM8 duit hijau kan. Cuma nanti dia tak akan bagi full lah, dia akan bagi separuh saja. Tapi kalau nak claim kena tonton iklan. Cuma kalau kita nak claim kita punya coin dengan duit hijau, kita kena tengok iklan. So klik dekat bawah ni untuk claim korang punya coin. Kalau korang klik dekat bawah give up, korang tak akan dapatkan coin dengan duit hijau. So itu cara yang pertama untuk korang dapatkan coin dengan duit hijau. Korang main game, naikkan level korang and boleh dapatkan random coin. Okay, yang ini saya bagi tahu tadi guys. Bila korang lompat, alamak terlajak pula dah. Okay, setiap kali korang lompat, korang akan dapat coin. Lepas tu korang tengok dekat sebelah kanan atas ni. Bila putaran tu dia dah penuh, baru korang boleh claim korang punya coin dengan duit hijau. Lepas tu klik claim now. Tapi kena tengok iklan. So untuk cara yang kedua, kalau korang nak tambahkan lagi korang punya coin, korang boleh buat dia punya task dekat tepi ni. And task yang pertama, korang boleh tonton 2 video iklan. Task yang kedua, korang boleh main game setiap hari. Task yang ketiga, korang boleh selesaikan 2 permainan mini. Klik je dekat bahagian sini untuk main dia punya permainan. Lepas tu korang boleh dapatkan 300 point untuk dapatkan korang punya coin. Lepas tu korang kena main dekat dalam aplikasi ni selama 30 minit untuk dapatkan juga coin. So daily task ni korang boleh buat setiap hari tau. Dan nanti bila korang punya coin tu dah cukup, baru korang boleh tukar korang punya coin kepada duit hijau. Cara nak buat dia punya penukaran, korang klik dekat atas ni. Tapi saya tak dapat nak tunjuk lah sebab saya punya coin masih lagi tak cukup guys. Lagi 24.27 coin. So nanti korang buat je penukaran korang punya coin kepada duit hijau. Lepas tu korang klik dekat atas ni untuk withdraw korang punya coin. Coin pula dah, untuk withdraw korang punya duit. Dan satu lagi, siapa yang nak invite orang, korang boleh klik dekat tepi ni. Korang boleh copy korang punya link, share dekat kawan-kawan. Korang boleh dapatkan coin.
Tapi kena pastikan kawan kita tu kena register ataupun log in menggunakan Facebook untuk kita dapatkan commission RM9. Lepas tu kawan tu main sampai level 10, kita akan dapat lagi lebih kurang dalam 110 coin kita akan dapat untuk satu orang yang kita invite. So itu je lah kot untuk video kita kali ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video ni. Kalau tak faham, korang boleh chat je saya dekat WhatsApp. Kalau korang nak try aplikasi buat duit yang lain, boleh tengok dekat channel YouTube saya, Buat Duit Tanpa Modal. Kalau yang belum lagi join dalam group, boleh tekan link dekat description video. And korang jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe. Itu yang paling penting. Yang penting korang like, lepas tu subscribe. Lepas tu komen je dekat bawah video ni. Apa-apa pun tak kisah. Okay, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil.